Hai korang, Assalamualaikum. So lately ni banyak dapat DM daripada mereka-mereka yang berminat untuk buat bariatrik. Cuma ada beberapa pesanan lah. Kalau korang berniat ataupun memang dah nak buat bariatrik kan, tolong prepare daripada segi mentally dengan physically. Maksud mentally tu, korang kena buat banyak pembacaan ataupun research tau mengenai bariatrik ataupun type operation yang korang akan lalui. Macam tu. Sebab apa? Kalau korang tak prepare, nanti korang akan rasa macam stres tau. Stres sebab korang dah tak boleh makan banyak dah lepas operation. And then bila korang tak boleh makan banyak, korang teringin tau. Nafsu untuk makan tu still ada. Cuma korang tak boleh makan banyak. Daripada bila korang tak boleh makan banyak, korang akan rasa stres. Bila korang ada rasa stres, korang akan menjurus ke arah depression tau. So benda ni bukan benda yang simple. Proses lepas operation tu adalah proses yang sangat panjang tau. Proses yang bukan mudah. Sebab tu Syah buat journey bariatrik Syah supaya orang lebih memahami. Bariatrik ni bukan mudah. Bukan simply as potong perut, tak makan banyak, boleh kurus. Lepas tu korang kena tahu tau lepas operation macam mana korang nak berada dalam fasa recovery. Pada segi mentally lah, korang kena banyak prepare. Itu memang kalau physically ni kita boleh apa kata, kita boleh asah dia, maksudnya macam slow daripada buat besok daripada slow ke laju kan. Tu tak ada masalah. Tapi daripada mentally ni memang sebab apa-apa dalam hidup kita semua mindset, betul tak? Yang penting kita jangan FOMO, fear of missing out. Sebab apa? Kita tengok orang lain buat bariatrik boleh kurus, oh aku pun nak buat sebab aku nak kurus. Untuk mereka-mereka dekat luar sana yang inspired untuk buat bariatrik, no problem, tak ada masalah, boleh je rujuk dekat mana-mana doktor. Tapi satu je pesan Syah, kena ready lah daripada segi fizikal dengan mental. Yang penting sekali mental lah supaya kita tak rasa stres dengan journey kita. Just enjoy je journey bariatrik lepas operation. Syah sendiri pun nak semua orang sihat, semua orang cantik. Okay, biar semua orang dalam Malaysia ni sihat dan cantik. Gitu, okay. So love yourself, make sure buat banyak research sebelum buat keputusan untuk buat bariatrik. Okay, bye.